minggu lepas datang sebiji 3 bintang dengan towing, baru beli 2 minggu. 2 minggu. Ni dia akan declare sebagai wear and tear. So leaking macam oil seal ke tak, dia tak cover lah. Tapi ada je yang cover, tapi bergantung pada package, kena tengok. Tapi kebanyakan package ataupun yang dia orang offer tak ada cover leaking. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam madani. Kembali kita ke podcast dalam bengkel yang dibawakan khas oleh Transmatic Autobands. So hari ni kita dah episod yang ke-7 dah sebenarnya. So saya tak berseorangan hari ni. Saya ada bawakan 2 orang guest yang mewakili daripada Transmatic Automotive, Shah Alam dan juga Transmatic Autobands di Puchong. So ini adalah Syafiq dan juga Anwar. Okey. Macam mana Syafiq? Anwar okey, sihat? Sihat, Alhamdulillah. So ni macam mana sihat? Alhamdulillah, makin sihat. Makin sihat. Lama tak nampak kau juga. Biasalah, sibuk sikit. Sibuk sikit. Okay, so macam mana progress workshop? Workshop mana Shah Alam? Shah Alam. Untuk 2-3 bulan ni Alhamdulillah okey lah. Okay, banyak lah konti masuk. Sebab kita banyak buat gearbox. Konti dengan Honda tu seiring. Sama-sama pergi lah kan? Sama-sama pergi. Sebab kalau untuk Shah Alam ni sendiri memang kita banyak buat BMW dengan Volvo kan. Cuma dia bermusim. Kalau dekat-dekat cuti sekolah tu biasa kebanyakannya SUV yang datang untuk buat servis lah. SUV orang nak bawa balik kampung. So kalau macam gearbox tu memang tak menentu lah. Asyik setiap bulan memang akan ada isu gearbox. Tak kisah model, kebanyakannya memang Honda. Tapi konti pun ada juga. Noah macam mana? Agak Puchong, okey tak? Puchong lah, Transmatic Autobands sekarang ni dia dah start meriah sikit dengan model lain lah. Model apa tu? Cuba cerita sikit. So, Autoband dia dah start banyak masuk dah model-model Volvo. Buat macam sebelum ni Autoband banyak memang Mercedes lah. Mercedes, BM dengan Audi tu kurang lah. Ada tapi kurang. Tapi untuk sebulan 2 ni Volvo start banyak masuk. Tapi memang Autoband special Mercedes kan? Memang buat Mercedes lah. Macam otomotif banyak BM kan, betul? Banyak BM. So dekat sini boleh dikatakan ada 2 kategori ataupun 2 brand daripada Jerman. Kejap lagi memang kita nak lagakan 2 orang ni. Kita nak lagakan dia orang ni. Seorang ni fanatik BM, seorang fanatik Merc. Okay. So ada beberapa case lah ataupun orang kata isu yang kita nak cakap ni. Lagi-lagi yang pasal yang tengah trend geng-geng kereta, budak-budak kereta sekarang ni, diorang ni dok sibuk remap sebab minyak jadi sekarang ni itu tak nak cakap lebih lah, itu lain punya hal lah kan. Masing-masing ada pendapat sendiri pasal minyak tu. So sekarang ni kita nak tanya, kita nak dapatkan pendapat remap ni sebenarnya dia betul ke boleh bagi kereta konti ni dia jadi lagi power, ataupun sekadar orang kata nak letup-letup je ke, nak show off je ke, macam mana? Okey, so sebelum kita orang jawab lah, kita orang jawab untuk penonton kat luar sana yang mungkin yang tengok video ni ada yang lagi pro, lagi tahu pasal benda ni. Cuma kita boleh share benda yang kita tahu je lah, berdasarkan pengalaman kita dengan apa yang kita belajar. So mungkin ada salah, mungkin ada betul dia lah. Tapi bagi aku untuk remap, aku memang tak cakap apa ni, kurang berminat. Macam kita memang kita tak buat remap. Punca dia dulu aku kerja workshop yang aku kerja dulu memang buat remap. Buat remap lah. Dia buat remap, tapi aku tak pandai remap. Dia tak ajar. Asal tak belajar? Tak minat. Sebab apa aku cakap macam tu? So dia ada beberapa sebab yang aku rasa kalau buat remap ni Powerman tak suka. Sebab apa dia tak suka? Yang tu nanti aku bagi tahu. So lagi satu, kebanyakannya sekarang ni kalau kebanyakan yang orang remap macam stage 2, stage 3, kebanyakan dia orang kena pakai RON 97. So dia orang tak boleh pakai budi 95. Aduh dah lah mahal sekarang. Tapi dia orang pakai konti, takkan dia orang nak petikai harga minyak, betul tak? Ramai dia pakai konti pakai 95. Contoh? Contoh. Master remap ikut Dia lebih kelebihan remap itu. Tapi sebenarnya betul ke boleh buat laju ni? Tambah power. Remap ni dia remap. Kereta dia pakai remap. Tapi tak. Ya. Kalau sambung. Okey, ni aku punya pendapat lah.
Kalau aku fikir kalau nak laju, tak payahlah buat upgrade block piston semua, buat remap je dah, semua kereta boleh laju. Macam mana boleh laju ke kalau remap? Betul. Untuk remap kau kena faham satu lah, mapping standard ataupun mapping kereta keluar daripada kilang ni adalah mapping yang selamat. Faham? Dia duduk kat tengah-tengah. Dia tak lebih, dia tak kurang lah. Itu mapping standard kilang. Bila kita remap, terpulang pada kita lah, kita nak remap macam mana. Tapi kebanyakan orang yang remap dah tentu-tentu ada nak lebih power. So bila dah lebih power, dia akan duduk lagi, dia dah keluar lah daripada area selamat tu, yang safe area dia tu. Lepas tu remap pun ada option. Kau boleh remap, kau nak remap 95 ke, kau nak remap 97 ke, terpulang. Kalau kau dah remap 97, kau kena pakai 97, kau tak boleh nak complain tak boleh pakai 95. Apa bezanya kalau remap 97, 95? Kenapa ada jurang macam tu? Dia sebab minyak 95 dengan 97 ni ada beza dia. Ini lain punya cerita lah. Tapi senang cerita, minyak 97 ni dia lebih tahan lasak untuk ni lah, pembakaran pada temperature yang tinggi lah. Konsep dia senang cerita, dia 97 ni dia lebih tahan untuk kalau ni lah, lebih efisien lah. Dia lebih efisien satu, lepas tu dia lebih tahan untuk knocking lah. Kalau pre-ignition ataupun knocking bila kita remapkan dia. Okey, kalau yang kita tak buat mapping, standard lah, kira standard kilang, kita bagi 97. Jadi apa? Tak ada, lebih jimat lah. Lebih efisien je lah, itu je. Tapi orang kata boleh buat enjin rosak lah apalah. Itu placebo. Orang kata kalau pakai DT7 lagi sedap lah apa, itu placebo effect lah. Maksudnya? Placebo effect tu? Placebo effect tak tahu. Itu placebo effect ni perasaan. Dia, kau rasa je. Kau rasa je pakai DT7 ni, lagi sedap lah, lagi jimat lah. Dia placebo effect lah kita panggil. Perasaan kau je. Dia lebih kurang macam orang pakai kad letak dekat tank tu lah, rasa jimat minyak. Dia benda yang sama lah. Itu lain. Itu mengarut. Itu mengarut. Lagi satu, pasal remap ni kan, ada juga yang cakap kalau remap ni boleh buat jangka hayat enjin ataupun gearbox ni pendek. Adakah betul ataupun tidak sebenarnya? Ya dan juga tidak. Ya. Ya lah. Dia kebanyakannya bila tersalah remap. Bukan tersalah remap, dia hantar tu tempat yang orang cakap sekarang memang banyak workshop yang buat remap. Tapi ada yang berpengalaman dan berpengetahuan dengan ada yang main hentam je. So efek dia yang main hentam je, dia letak boost berapa tinggi dia suka, ataupun customer yang request tapi dia tak bagi tahu customer side effect. Yang dapat job tu memang workshop. Biasanya kita orang pun pernah dapat job macam tu. Lepas remap 2-3 minggu atau sebulan, dia pecah. Kalau kereta macam kau sendiri, kau punya kereta tu terpulang kat kau nak remap. Cumanya untuk penonton yang belum remap ni kan, saya nak bagi tahu sebelum nak remap ataupun nak up stage lah, orang panggil stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 ke, kau study dulu side effect dia apa sebelum kau buat keputusan tu. So kebanyakannya yang remap ni, kau cakap kalau yang bawa masuk track tu lain cerita. Yang bawa daily use, biarkan lagi kerap visit workshop, dia bawa atas jalan. Volkswagen lah, okey faham. Dia tak maintain lah. Semua jenis. Semua jenis bukan Volkswagen je. Kita guna je. Dia kalau tanya aku, dia ikut kaki yang menekan lah. Kaki. Aku punya perumpamaan simple je. Ikut kaki yang menekan. Sekejap, yang selalu enjin pecah pasal remap ni model apa? Kalau Conti? BM, Volkswagen, BM. Kalau Mercedes sendiri? Mercedes ada je. A-Class. Kebanyakannya A-Class lah. Banyak juga. A-Class. Lepas tu, tapi gear. Dia banyak kena gear. Kebanyakan kena gear. Kalau Mercedes banyak kena gear. Banyak kena gear. Mercedes banyak kena kat gearbox lah. Gearboxnya problem lah lepas remap. Dia sebab sekarang ni dia punya remap tu, dia buang tau dia punya safety. Mapping macam aku cakap dia, mapping standard, dia ada safe dia. Ada tempat area safe dia. Bila kau remap, kau buang benda tu, kau alihkan kau punya kemampuan kereta. Memang kereta kau mampu. Tapi dia dah tak duduk kat tempat yang apa, orang kita panggil selamat lah. Kau dah letak lebih daripada sepatutnya. Lepas tu kena pula kau kaki je ni, kaki menekan. Tekan lebih 24 jam lebih tekan. Traffic light je jalan tekan. Kat time jam pun kau nak menekan juga. Tu dia lagi cepat jahanam lah. Kalau tanya aku, remap ni tak ada masalah, tapi ujung-ujung dia ikut kaki. Kau dah remap, lepas tu kau pula jenis kaki menekan, bagi kereta standard pun jahanam. Betul juga sebab ada engine ni manufacturer dah setting macam tu, memang kemampuan dia takat tu je. Tapi remap ni kira kita bagi power lebih sampai engine tu sendiri dah tak boleh nak tampung dia punya power kan. Itu yang jadi kes pecah apa semua tu. Betul, kena pula kaki berat. Berapa tu nak repair tu, cost dia tu berapa? Dia bergantung tengok rosak apa dengan model apa.
Dia tengok enjin piston kecut ke, head terangkat ke, pecah tak pecah. Kalau blok pecah kena tukar enjin lah. Yang tu tak boleh repair. Kalau paling teruk, kes dia macam tu lah, pecah lah. Kalau macam gearbox selalunya isu-isu kelas je. Tak just tukar kelas, settle lah masalah. Tapi akan datang balik kalau dia tak buang, kalau dia tak standardkan balik remap tu. Sebab bila kau remap macam kereta stage 1, kebanyakannya orang cakap remap saja buang cut off. Lepas tu kalau macam stage 2 ada beberapa part yang tukar. Contoh macam intake, kadang tu ada yang tukar intercooler. Kalau untuk stage 3 tebur pun tukar, ada upgrade dia punya piston. Dia banyak. Kalau betul-betul korang pergi dekat tempat yang buat benda tu, yang memang betul, yang modified punya performance, dia orang akan suggest macam mana nak selamatkan enjin tu kalau buat horsepower macam ni. Dia tak ada kau pakai piston biasa, kalau tu kau nak tambah lagi 150 horsepower atau 200 habis lah. Tukar boost, lepas tu kau tak boost sampai 2.0, 2 bar. Tak boleh lah juga. Kau pula jenis kaki lock menekan, berat. Tu lah untuk remap ni, kau tanya aku remap okey, tak ada masalah. Tapi dia bergantung pada orang. Okey, kau cakap okey kan. Aku sekarang ni aku nak tahu untuk Conti ni sebenarnya ada tak setengah model yang orang kata boleh nak remap, ataupun yang setengah model ni memang, ataupun dia ni memang Conti ni memang tak digalakkan untuk remap. Ada tak model-model tu? Tanya aku boleh remap, tak masalah. Tapi ikut owner lah. Kalau dah remap, korang faham sendiri lah kereta kau jadi macam mana. Contoh model yang kata model yang digalakkan untuk remap, contoh apa dia? Tak boleh nak akak. Kalau BM M series. M3 ke M4 ke. Kalau Mercedes aku rasa 45S ada masalah lagi. GT lah kot kalau tak ada problem. Kalau tak ada problem. Sebab dia kurang orang pakai. Bukan dia ada orang pakai tapi kurang. Nak compare dengan 45S tu ramai orang pakai sekarang. Tapi kalau untuk BMW, bagi aku kalau yang masuk yang pernah aku dapat jumpa pun yang remap, kalau M2, M3 ke, so far tak ada isu. Mungkin dia kurang bawa. Dia bawa masuk track je. Bukan daily use pun boleh jadi. So yang ada kebanyakan isu bermasalah ni yang aku cakap tu, kereta yang bukan performance punya spec, dia pergi upgrade dan dibawa daily use. Daily use. Pakai pula hari-hari. Okey, remap lah. Cerita remap ni yang standard dengan yang dah remap. Kos nak jaga dia mana satu lebih? Orang kata lagi besar lah. Remap lagi besar. Remap lagi besar lah. Confirm lah kan. Sebab remap bila kau remap, dia wear and tear kereta kau secara tak langsung dia lagi cepat lah. Lepas tu belum cerita kau punya bawa lagi macam mana. Contoh wear and tear? Contoh wear and tear macam minyak hitam. Minyak hitam bila kau dah remap, kau tak boleh nak follow 10,000. Oh ya ke? Kau kenalah pendek kan. Sebab tu punca jahanam. Kau dah remap kereta, bawa macam orang tak ingat dunia. Lepas tu kau nak ikut service interval macam standard kilang. Apa yang mempengaruhi minyak enjin? Cuba fikir logik kat situ. Tak, kenapa? Macam mana dia boleh mempengaruhi sampai minyak enjin tak boleh tukar 10,000? Dia bukan tak boleh. Tapi kalau kau bawa macam biasa tak ada masalah. Tapi masalahnya bawanya tak bawa macam biasa dah. Yelah, orang remap ni takkan nak buat biasa-biasa. Yelah. Lepas tu belum cerita lagi satu remap. Remap ni selalunya dia akan lebihkan minyak. Petrol lah, ignition petrol dia akan lebihkan. FR. So lebih kurang lah. So secara tak langsung kau punya minyak hitam tu cepat kotor lah konsep dia. So kau tak boleh nak follow lah 10,000 yang standard kilang. Kereta standard follow standard kilang pun ada masalah. Ni kau dah remap, kau dah buat bukan-bukan, lepas tu belum cerita air filter lagi. Air filter kau dah pakai open port lah. Entah cuci entah tidak open port je tu. Dah pakai open port, entah dia buat entah cuci entah tidak. Free maintenance. Free maintenance. Pakai sampai enjin jahanam. Pakai open port betul lah. Pakai sampai jahanam enjin. Dia open port ni tahu kan, open port punya air filter dia ada servis dia. Setiap 10,000, 20,000 kena cuci, minyakkan balik. Baru dia tangkap abuk. Ini jadi pakai pasang plug and play dah. Pakai sampai sudah. So tu lah konsep dia enjin kau cepat kotor lah. Benda-benda macam tu yang kau tambah. Lepas tu remap kau lebihkan minyak. Bila kau lebihkan minyak petrol lah, bukan minyak hitam. Kau lebihkan minyak petrol. So bila minyak petrol, enjin kau cepat ni lah. Ya. Dah lah tak boleh pakai. Aku tak nak cerita, aku tak nak sentuh pasal minyak punya harga. Dah lah tak boleh pakai Budi 925. Aku tak nak cerita pasal tu. Lah, tapi konsep dia macam tu lah. So macam minyak hitam pun kena cepat kan. Betul macam brake lah. Brake pad lagi simple. Bila kau dah bawa laju, kau tekan brake lagi lebih. Remap kena tukar blender.
Faham? Baru break lagi cengkang. Orang kata Lagi tu matching dia, lah. matching. tu dia cakap cost dia tinggi sikit lah. Dari map kita dah laju, brake kena kuat. Kena tukar Brembo. Exhaust pun kena tukar betul. Dah pasang Brembo, rim tak muat, kena tukar rim lain. So cost dia bertambah lah. Betul juga Betul lah. Yelah, pakai pula 6 sport. Kau dah pakai 6 sport, rim standard tak boleh. Kau kena pakai 17, 18. Dah tukar rim, dah tukar tayar. Takkan nak pakai tayar standard. 6 sport brake pad mahal. Dia lagi panjang. Lagi lebar. Dah pakai Paling rim banyak betul. berapa port? 12 port ada. 6. Tahu. Aku nak jumpa 8 nak AMG punya. Apa lah? 8 port. Brake pad dia untuk satu set lah. Satu tayar, satu side sebelah sini je. Ada 4 brake pad. 1, 2, 3, 4. AMG punya. MG model apa? AMG CLS benda lah. CSS. Kereta orang kaya tak apa. 6 brake pad ke 7 Itu untuk satu side. Satu side ada 8. 8 ke 6 port macam tu lah. Tapi aku ingat brake pad dia ada 4 satu side. Dia kan bila performance, bila kau main ke arah performance macam tu lah. Costing memang secara tak langsung akan meningkat punya. Yelah, Kalau nak cerita pasal cost. kita cerita pasal remap. Remap ni cepat jahanam lah. Tapi nanti mesti akan ada orang komen kat video ni. Dia akan cakap, saya pakai 4-5 tahun elok je bang. Apa Alhamdulillah pendapatan? lah bang. Alhamdulillah lah. Bersyukur lah. Bersyukur lah. Dia tu cakap dia ikut orang yang menekan bang. Mungkin abang bawa, mungkin sebagai dia, mungkin dia bawa elok ataupun dia bawa cara sopan. Dia bawa okey lah. Sebab tu dia tahan lama. Itu kalau dia komen aku lenjan dah 4 tahun okey lah. Orang lain pun lenjan juga dalam track. Tahan je. Relax je. Dia maintenance lah, tak ada masalah pun. Dia jaga maintenance kot. Dengan remap lah, macam cerita ni, remap ni ada banyak jenis. Dapat remap cantik okey lah, kena engineer orang tu remap dia main sebat je. Dia rembat je, dia tembak je boost kau ni. Kereta standard dia tembak boost kau 2.0, 2 bar. Lepas tu kau pula jenis tekan tak beringat dunia. Lepas tu bergaduh dengan orang remap. Banyak kan macam tu. Dia bergaduh. Orang dia bergaduh dengan yang remap kereta tu. Sebab kereta dia rosak. Tu dia kena terima hakikat lah. Kalau untuk wear and tear part lagi lah, untuk injector setengah model pun dia ada efek dekat dia punya injector, dia punya spark plug memang lagi cepat lah. Sebab tu kalau boleh, kalau remap, alang-alang remap, keluarkan bajet terus buat sampai puas hati. Tukar barang-barang performance sekali, injector ke, plug pakai yang okey sikit ke. Yang racing punya plug lah. Racing punya lah, intercooler tu, yang besar punya tambah lagi apa tu, air tembak intercooler. Tapi kalau piston block tu, nak kena tukar juga ke biar standard je? Piston ada yang, kalau untuk Volkswagen Audi ada yang performance punya. Tu dah kira ekstrim lah. Bukan ekstrim lah, kira stage 3, stage 4 macam tu lah. Kira tinggi. Itu dah kira modal betul-betul lah tu. Silap kadang-kadang ada yang boleh beli sebiji kereta. Betul. Itulah kita nak cerita pasal beli kereta ni. Ni nak masuk ke kita punya tema yang kedua ni. Beli kereta. Beli kereta. Betul cakap. So sekarang ni tak apalah. Yang pasal remap tu, kalau kita goreng lebih sangat pun pening. Mungkin kalau kata korang ada soalan pasal remap ke, ataupun nak tahu apa-apa pasal remap, apa efek kalau kita remap, ataupun korang ni dah ter-remap korang punya enjin dan korang dah hancur enjin korang tu ke, korang nak buat repair ke, checking ke, boleh komen lah dekat bawah tu. InsyaAllah kita boleh tolong lah, kita boleh tolong jawab korang punya soalan. Dan kita pergi ke kita punya tema yang kedua ni, which is second hand konti. Okay, so first aku nak tanya korang, kalau kata ada orang ni nak beli kereta konti, model apa yang korang recommend? Dia sebelum beli check dulu. Macam minggu lepas datang sebiji 3 bintang dengan towing, baru beli 2 minggu. 2 minggu kena tukar enjin. Kena tukar enjin. Mesti benci. Tu sedih. Mercedes. Mercedes. Tak kau lah. 203. Overheat punya case. Dia kena hit gasket. So tu baru beli kereta. Efek bila korang nak cakap banyak model sekarang kat luar sana, Continental second hand yang murah yang boleh pakai. Tapi hati-hati waktu membeli ataupun waktu memilih, sebab korang kena tahu kalau kereta tu dah ujung-ujung punya kereta, yang tu aku tengok mileage 370,000. Punca dia mungkin daripada coolant system lah. Coolant system kalau macam Mercedes kan dia tak ada cut di jalan kan. Di jalan sampai bengkok head ataupun putus head gasket tu, dah bengkok lah head dia senang cerita. Air masuk dalam enjin.
Itu yang jadi TIS dalam enjin tu. Memang kesian lah. Kau wayang 2 minggu lah. Kau beli kereta, baru bawa jalan, bawa keluar awal kan. Customer tu bawa ambil lah tu. Memang bawa ambil 2 minggu. Tapi tak ada nak. Kalau sekarang ni orang cakap banyak kereta recon dengan used kan. So untuk biasanya used car akan offer third party punya warranty. Dia bukan service center, dia third party market ataupun third party punya warranty. Dia banyak company yang buat. Banyak panel, banyak nama. Hati-hati kat situ, baca polisi betul-betul sebelum beli. Memang tengok banyak sangat kita dapat datang, bang, saya ada warranty bang, saya nak claim. Okey lah, pergi claim lah. Esoknya datang balik, bang, tak boleh claim. Sebab dia tak baca barang apa yang bukan warranty tu yang menipu. Tak. Yalah. Kau sendiri sebagai pengguna, kau kena baca apa yang dia cover. Dia ada tulis sekali apa yang dia tak cover. Tapi yelah, kita tak sabar nak dapat kereta baru ni. Itu yang tak baca. Berapa nak baca ya? Kalau tak sabar tak ada hal, standby duit. Sebab dia TNC lah. TNC kau kena tengok coverage, apa part yang cover, yang kena tak hati-hati cover. lah kalau nak beli kereta. Macam leaking kan. Kebanyakan third party punya ataupun third party punya warranty ni, leaking dia tak cover. Wear and tear. Dia akan declare sebagai wear and tear, getah. Ni dia akan declare sebagai wear and tear. So leaking macam oil seal, getah. Dia tak cover lah. Tapi ada je yang cover, tapi bergantung pada package, kena tengok. Tapi kebanyakan package ataupun yang offer tak ada cover leaking. Kecuali yang package paling atas lah. Maksudnya paling premium, paling mahal sekali lah. Selalunya package paling mahal, dia ada cover. Termasuk sekali dengan leaking pun dia ada cover juga lah. Dia cover banyak tapi kena keluar modal lebih lah. So untuk yang isu warranty tu lah. Kena tengok betul-betul apa part yang dia cover. Sebab kebanyakannya memang dia cover basic saja. Lagi satu ada warranty yang dia cover OEM part. Cover OEM part. Contoh barang dia, aku bagi simple. Contoh yang dia nak claim tu, itu hari tak silap aku oil pump. Oil pump gearbox. Dia ada rosak lah. Yang ni wildfire tak silap aku. So dekat situ dia tulis oil pump dia cover. Tapi bukan original punya. Faham tak? Aduh. Mungkin second hand, bukan original baru. Dia tak akan bayar original baru. Dia akan bayar certain amount untuk ni lah, oil pump tu. Cumanya dia tak silap sebab benda tu dah tertulis. Customer pun dah sign. So kena baca betul-betul. Ada yang warranty tak cover labor charge. Labor charge owner kena bayar sendiri. So owner kena faham barang itu. Sebab kalau kau cerita tadi macam tajuk kau bagi tadi apa ni, kereta apa yang boleh pakai kan, boleh beli untuk second hand. Banyak model boleh beli. Terlalu banyak. Tapi korang punya suggestion satu je tolong. Tak boleh suggest. Nanti orang beli kan problem dia marah kita orang pula. Ni orang kata tapi dia senang cerita, check lah. Ni orang kata berdasarkan korang punya pengalaman kan, yang korang kan ada buat service inspection juga kat luar kan. Dan ambil safe play lah. Dan korang tengok kalau konti ni je kalau buat inspection mesti cun. Selalu model apa? Kalau tak ada yang cun. Ada yang rosak-rosak, ada yang cantik-cantik, dia tergabung. Jarang lah kalau dapat yang konti yang betul-betul. Dia tak ada pernah dapat. Tapi Recon tu second hand tau. Recon tu second hand daripada luar. Dia bawa masuk Malaysia kan. Kebanyakannya Recon ni condition dia okey dah. Recon ni dalam geran pun kereta import terpakai. Dalam geran kereta import terpakai. Maksudnya kereta tu kat luar memang dah maksudnya pakai. Sebelum sampai kat kita lah, kereta tu memang dah ada owner, dah digunakan lah. Yelah, sebab dia sampai kat kita. Sebab kat luar sana banyak yang nak pakai yang nak beli konti second hand ni. Tapi diorang ni takut pasal maintenance. Lagi-lagi BMW banyak makan wang lah, banyak masuk workshop lah. Sedih kat bagus. So sebenarnya boleh beli kan? Dia boleh kalau untuk engine apa ni. Aku bagi spek engine lah sebab banyak model yang pakai kan. Kalau untuk BM sekarang kita ada B48. So yang tu yang paling, aku rasa yang paling okey lah. Cumanya kena ambil tahu macam kau cakap tadi, dia orang takut pasal maintenance. So kita jangan expect bila kita dah beli BMW harga kita servis macam IV. Dia berbeza dah. Terasa kita pakai MyB. Tak adalah. Maknanya bila kau nak ubah kau punya selera kan. So benda tu dia compare benda macam mana nak cakap lah. Kalau kau duduk contoh lah, Gaya hidup kau duduk flat dengan kau bayar sewa duduk flat,
dengan kau duduk kondo, kau bayar sewa duduk kondo. Beza kan? Tu beza dia. Jadi mungkin flat tak ada bayar maintenance. Ya, betul. Kondo kau kena bayar maintenance lagi. Sewa satu, maintenance satu. Macam tu lah beza dia. Tapi selesa duduk kat kondo. Macam tu juga kereta. Macam tu juga kereta. Selesa lagi konti. So macam untuk B48 punya B48 punya Mercedes pun dah nak pakai engine dia. Maknanya lagi better lah, engine tu okey dah. Kalau kata nak beli konti second hand ni kan, orang kata berapa jumlah pendapatan minimum sebulan tu? Contoh macam kita nak beli Mercedes model W204, W212. Berapa income yang sesuai kalau nak beli ni agak-agak? Mungkin kat luar sana anak muda banyak nak pakai konti, lagi-lagi nak pakai Merc kan. Tapi gaji 1,800 sebulan. Okay. 1,800 boleh pakai A45S. Down payment 200,000. Jual tanah. Down payment 300,000. Bulan-bulan berapa ratus 400. Bulan-bulan 400. 7 tahun. Down payment 300,000. Okey, yang sesuai, income sesuai sebulan berapa? Untuk model? Dia kena tengok model apa. Dia letak model BMW F series. F series banyak model. Banyak model berbeza harga. Aku bagi paling murah ni. Paling murah kalau F series, aku tak silap aku 330i Paling murah market. Paling murah kalau nak compare dengan harga baru dia. Tapi maintenance dia paling tinggi Dia high spec untuk F30. Tapi maintenance dia paling atas. Maintenance dia paling tinggi. So dinasihatkan jangan pakai. So itulah, tengoklah dia untuk maintenance lah. Mampu tak mampu, dia jangan tengok harga kereta tu murah. Harga kereta tu murah, kau boleh pakai ni, boleh repair tak. Contoh macam F30 lah. F30 ada banyak spek, dia ada 316, 318, 320, 328, 330i dengan 330e. 330e ni paling atas punya spek. Tapi kalau market second hand, dia paling rendah sekali sekarang ikut kan. Paling banyak drop lah. Yelah. Paling banyak drop, paling jatuh harga sekali. Dia bergantung tahun lah. Bergantung tahun juga. So kebanyakan orang dia akan fikir, boleh pakai ni 330e. Boleh beli ni. Tapi maintenance dia paling tinggi sekali. Yelah, 330e ni. Dia murah sebab maintenance dia tu paling tinggi. Macam yang kalau yang I tu, dia petrol je. So tak ada tapi harga dia tinggi. Harga dia tinggi. Tapi maintenance dia nak kata murah tu tak lah, tapi boleh dengar lah. Berbanding dengan 330e. Tu untuk kalau dari segi side maintenance, jangan tengok harga kereta tu murah, boleh pakai tak. Jangan. Dia kau kena kaji. Betul lah. Kadang-kadang ada kereta yang murah, memang murah, tapi maintenance dia paling tinggi. Untuk kategori dia, model dia punya siri, dia paling atas sekali ya. Okey lah, ikut kalau second hand value market untuk F30 330e, berapa harga dia dan anggaran lah kita kira congak je lah. Berapa gaji yang sesuai? Susah nak cakap ni. Okey, kita letak second hand value dulu, and then kita tengok gaji berapa yang sesuai. Kalau untuk F30 N20 punya engine, market dalam 45 40-60 kot tahun N20 punya engine. So kalau untuk monthly gaji yang lepas bayar MyV, okey, boleh beli. Boleh beli lah. Tapi dari side maintenance dia, kau kena standby 1 ke 2,000 sebulan. Untuk saving saja untuk kereta tu kan. Untuk kereta tu. Buat tak buat belakang cerita. Kalau macam kau kena simpan. Bulan ni tak rosak, kau jangan pakai pula 2,000 tu. Kau hold dulu, simpan dulu. Kalau kod lah. Bulan depan dia rosak. Contoh kalau macam N20 common issue timing chain. Bulan kedua kena timing chain. Kau dah ada duit. Dah ada. Untuk repair, untuk standby lah. Jadi untuk korang kat luar sana tu kalau kata boleh simpan 1,500 ke 2,000 sebulan daripada gaji korang tu, mungkin boleh pakai lah kan. Boleh pakai sebab dia 2.0 tag murah. Yelah, betul juga 2.0. 2.0. Konti apa yang sisi paling besar? Banyak gila. Ni paling besar sangat. Apa? 5.0 ada? 6.2 ada. 6.2 kereta. Bentley ke benda lah. Yang tu yang tak sambung rotek tu. Yang tak sambung rotek, dia rotek 6 bulan ni. Bayar saman lagi murah. Saman 300. Saman 300. 60,000. 60,000 bayar saman. Gila. Ada yang masuk workshop Bentley aircon kompresor ada pernah nak masuk. Aircon problem lah. Matic. Engine kurang kan dia Volkswagen. Dia kelekuan dia kategori still bawah Volkswagen Audi kan Bentley ni. So tak ada masalah pun. Bukan tak ada masalah, ada masalah. Ada masalah kalau Volkswagen Audi ni. Confirm babe. Dia cakap bawah Volkswagen Audi tak ada masalah.
Dia Volkswagen Audi sekarang okey. Kereta Volkswagen Audi sekarang dah okey lah. Boleh pakai. Sekejap lagi kan gaduh pula untuk geng-geng fanatik apa ni Volkswagen. Walaupun aku repair Mercedes, aku fighter Volkswagen lah. Okay, geng Volkswagen. Pasal kita cerita pasal okey. Okey, kita cerita pasal kereta use Conti ni kan. Pasal kereta Recon. Sebenarnya kereta Recon ni kereta baru ke kereta terpakai? Ramai orang confuse ni tau. Kereta terpakai. Dorang banyak fikir Recon ni baru. Betul ke? Kamu dah ni. Dia kau tak boleh marah sebab dulu sebelum aku masuk, contoh lepas daripada sekolah. Masa masuk belajar dulu kan. Tak masuk lagi workshop. Tak ada knowledge pasal Recon. So aku ingat orang lain aku tak tahu. Aku ingat kereta yang masuk daripada Japan dengan UK tu kereta baru. Import. Rupanya kereta Recon ni dia yang dah pakai. Oh ya. Cumanya banyak orang cari, kalau untuk Recon orang pilih yang Jepun lah. Sebab kat Jepun orang cakap kita ada mentaliti Jepun ni kecil. Tak jalan jauh. Tak, lagi satu aku pernah tanya orang yang bawa masuk, dia ada AP dia bawa masuk kan. Tu hari ada aku jumpa dia, tu bersembang dengan dia cakap orang kat sana beli kereta simpan. Dia beli kereta, dia simpan untuk dia bawa, dia jual balik kat Malaysia. Untuk dia reconkan balik kat Malaysia. Sebab dia cakap, aku tak tahu lah betul tak, dia cakap dia beli harga kereta tu baru, dia jual balik tu dia ada untung. Terbalik dekat kita kat Malaysia, kita beli, bulan depan kita nak jual dah rugi. Keluar kedai dah satu harga. Macam tu diorang punya game Sebab kau tengok, memang ada orang argue benda mileage. Contoh lah, itu hari famous FL5 kan masuk. Kau tengok berapa ribu unit masuk lepas kan. Ada yang mileage 800 km. Kau rasa logik lah kalau macam orang-orang, kalau contoh orang Malaysia, dia beli kereta harga 400,000, dia bawa 800 km. Memang tak logik. Ada yang mileage 2,000. Lagi satu, itu FL5 tu model baru. Tiba-tiba ada Recon. Dia lepas daripada setahun, syarat dia dah cukup umur dia setahun, dia boleh Recon masuk Malaysia. Macam tu lah dia punya konsep. Tapi main handsome lah FL5. Yang tu okey kalau yang tu okey. Yang tu okey. Sebab yang geng-geng tu masuk Sepang itu hari aku tengok steady je. Kena Volkswagen Audi, sadar ya tapi pecah enjin lah. Ada juga yang Conti ni, yang remap ni, kadang dia pergi apa orang kata laju. Depan Honda dia boleh pergi, depan Jepun dia boleh pergi. Tapi bila dah jauh ke depan tu, tiba-tiba parking berhenti. Double signal. Itu masalah Conti ni tau. Jadi ada orang kata baik beli Jepun daripada beli Conti. Kau rasa macam mana Noah? Aku pakai Volkswagen elok, tak pernah breakdown. Kau kan buka workshop. Bukan nak belagak. Bukan cerita buka tak buka workshop. Dia cerita penjagaan kereta lah. Dia pembetulan. Belum lagi breakdown. Belum lagi. Okey lah. Dah tahu aku pakai tak pernah lagi breakdown tepi jalan. Kalau kena aku rasa tu kat Genting tu. Bukit Genting tu ngangam duduk atas tu. Baru dia tahu lah macam mana. Towing walaupun aku ambil towing unlimited tak pernah lagi guna ke. So, kacangnya apa tadi? Lebih baik beli yang Jepun lah. Dia tengok bergantung kepada apa ni orang cakap, model tu, segmen dia tu. Kalau kau nak yang sedan, compare Toyota dengan Conti, model apa yang kau nak compare tu, yang kau cakap lagi berbaloi tu. Yelah. Kalau macam SUV, contoh SUV Jepun dengan SUV Conti. Kau nak compare mana satu, better lagi Jepun, ada yang better Lexus. Lexus kan. Tapi harga dia sama macam Conti. Yelah. Lexus ni kira orang kata version mewah daripada Toyota tu. Premium punya. Premium punya version lah kalau untuk Lexus. Sebab SUV Lexus aku rasa antara yang digila-gilakan. Orang oleh orang kategori muda ke berumur ke macam mana? Pertengahan juga ada. Selesa sangat ke bawa Conti ala Jepun ala Conti ni. Tu kalau Lexus aku pernah duduk belakang lah. Memang sedap. Memang sedap lah. Bawa pun aku pernah juga. Pernah tengok dia punya sistem suspension kok sama macam Conti ke? Dia complicated. Soalan tu complicated. Bukan suspension complicated.
Soalan complicated. Nak ambil reference dari mana gila. Jarang buat saja lah. Kita saja bagi soalan yang orang kata yang tak boleh jawab. yang mencabar. Supaya yang korang yang tengok video ni, mungkin korang lagi power, boleh komen dekat bawah. Yang ada lagi komen yang lagi power. Itulah soalan tu complicated. Tapi memang sebab Lexus ni memang premium punya brand daripada premium punya brand lah, betul lah. So kalau cerita pasal selesa memang lagi selesa lah cerita dia. Lah. Tapi adakah model Lexus saja dia selain daripada Conti yang selesa, yang lain tak ada? Ada je macam Infinity daripada Nissan apa? Infinity ya Nissan Infinity. Nissan dia ada brand dia Infinity. Sama juga. Dia bukan yang bahagian performance, dia yang luxury punya side lah. So itulah macam-macam dah yang kita keluarkan pada segmen satu ni. Actually banyak lagi, tapi kalau kita nak keluarkan semua, podcast ni akan jadi 5-10 jam ni. Okay, so kalau kata korang ada apa-apa suggestion ataupun apa-apa soalan yang nak kita bawakan kat dalam podcast ni, korang boleh komen dekat bawah. Untuk segmen pertama ni kita tamatkan dulu, dan insyaAllah sekejap lagi kita akan sambung kepada segmen yang kedua, iaitu jeng BMW versus Mercedes. So untuk korang yang nak tengok apa yang kita borakkan pasal BMW versus Mercedes ni, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan bell notification tu supaya video baru yang kita upload korang dapat notification. Hari-hari kita akan keluar video dekat YouTube Transmati Autobans ni. Okay, so nantikan di next episode. Jangan lupa podcast dalam bengkel hanya di YouTube channel Transmati Autobans. Assalamualaikum.